Bekas ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim menceraikan isteri keduanya Marina Mohamad dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling pada 17 Mac. Selepas prosiding berlangsung hampir 1 jam, mahkamah merekodkan talak oleh Abdul Aziz 59 tahun di hadapan Hakim Syari'i Abdul Malik Soleh pada jam 10.45 pagi. Selesai menjatuhi talak, ahli Majlis Tertinggi UMNO itu terus meluru keluar dari kamar mahkamah dan menuju ke keretanya, sementara Marina 50 tahun kelihatan sebab. Hakim Syari'i membenarkan permohonan cerai yang difailkan Abdul Aziz selaku plaintiff terhadap Marina mengikut Seksyen 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Abdul Malik mensabitkan berlaku perceraian dan memerintahkan Marina yang juga seorang peguam menjalani tempoh edah selama 3 kali suci serta mendaftarkan perpisahan berkenaan. Sementara itu, peguam Syari'i Azmi Muhammad Rais yang mewakili Marina berkata anak guamnya berkahwin dengan plaintiff di Bachok, Kelantan pada 11 November 2019 tanpa dikurniakan cahaya mata. Menurut beliau, permohonan cerai difailkan Abdul Aziz pada 9 Disember 2024 atas alasan tiada rahmah dan mawadah untuk meneruskan perkahwinan, tiada persefahaman dan perasaan kasih sayang selain wujud perbalahan dalam rumah tangga.